Ada 1 juta. Anda bagi ke tak bagi? Sebab anda tahu nilai anda daripada kepala sampai ke kaki lebih daripada juta-juta. Itu kurniaan Tuhan yang kita jangan pandang rendah. Itu yang saya nak minta dan rayu pada tuan-tuan. Kalau anda hari ini berhasrat untuk menjadi seorang jutawan, untuk dapat 1 juta, bukan pergi tipu orang, bukan pergi ambil rasuah, bukan memberi rasuah kepada siapa-siapa. Anda buat perniagaan ini dengan betul, dan anda ikut sistem dengan betul, anda cerita produk dengan betul, baru anda dapat result 1 juta. Anda kata 1 juta je tak dapat, anda dapat 100,000, okey lah. Dapat 50,000, okey lah. Apa boleh buat kalau itu adalah rezeki anda? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, boleh tak anda faham apa yang saya nak ceritakan? Hari ini saya bercerita kepada anda bukan kerana saya adalah CEO atau founder. Saya bercerita kepada anda kerana saya juga seorang pelatih dan guru. Sebagai seorang pelatih dan guru, saya tak kisah siapa yang masuk dalam bilik ini, Cina ke Melayu ke India. Anda tak payah jadi abang, adik dan saudara saya. Yang penting hari ini anda adalah pelajar dalam DST kali ke-5. Dan tugas saya dan Tuan Presiden Dr. Haji Shariq Amin adalah untuk beramaikan ramai-ramai ahli-ahli yang berjaya, insan-insan yang pencerita, dan beramaikan jutawan-jutawan di kalangan kita semua ini. Itu adalah hasrat kami yang murni. Kami pun tidak minta kalau kita masa 1 juta, tolong bagi 10% kepada saya. Saya tak minta sendiri. Kami tak minta sendiri. Yang kita nak tuan-tuan puan boleh buat sesuatu yang lain macam untuk diri anda dan generasi yang akan datang. Untuk ibu bapa yang anda sayang. Takkanlah you tak buat sesuatu yang terbaik untuk mereka ketika mereka masih lagi hidup di dunia. Betul ke betul? Jadi saya harap tuan-tuan, untuk anda maju ke hadapan, saya nak hadiahkan kepada anda tiga ayat-ayat motivasi. Dengar. Ayat motivasi pertama yang